Azlan, apa yang kau buat kat situ tu? Cepat turun. Okey, tunggu tak? Assalamualaikum. Salam perkenalan. Saya Azlan. Saya Aini Kami dari TV Pai, akan membawakan anda semua di sebalik tabir Anugerah Festival Nasyid IPG Kampus Pulau Pinang. 2010. Sama-sama kita saksikan. Apa Nana? Agar syiar nasyid ini akan diteruskan di APGN Kampus Pulau Pinang. InsyaAllah. Pelbagai persiapan telah dilakukan untuk malam bulan ke-9 itu. Jadi kita saksikan bagaimana muslimat mempersiapkan diri mereka dalam pertandingan tersebut. Sama-sama kita saksikan. Jika tadi kita melihat raktai sebelah muslimat, maka ayah kita saksikan raktai yang telah dilakukan oleh pihak muslimin. Check it out. Bersaudara, saling bertolong bantu, berkasih mesra agar generasi. Anda rasa anda tim mana? Tim anda? Oh, saya masuk ni semua. Ni semua? Saya masuk ni semua. Mana aku gelawai ke? Menang kat menang lawan. Oh. Tetapi pengalaman yang berharga yang akan kami capai bersama, itu yang lebih penting daripada kejayaan di tangga tempat sama. Boyo gila. Pasal saya malam ni saya nak dapatkan senarai makanan untuk esok. Harapan anda untuk esok perjalanan? Harapan untuk esok semoga perjalanan berjalan lancar, insya-Allah. InsyaAllah. Perasaan pada hari ini ada sedikit gemetar melihat para peserta kita dengan sedikit kegalotan, tapi alhamdulillah keadaan semakin baik. Pada mulanya kita underestimate, maknanya tak yakin dengan dia orang untuk datang rehearsal dan melakukan rehearsal. Tapi alhamdulillah kita dapat range masa sedikit sebanyak pada penanda awal untuk festival kita pada hari ini. InsyaAllah dengan apa yang ada hari ini membantu sedikit sebanyak perjalanan program kita pada hari Rabu, insya-Allah. Saksikan. Untuk festival yang sebesar ini sudah pasti ada tulang belakang yang mendukungnya. Jadi kita bersama dengan saudara Acap. Sebenarnya kita dah rancang ni dalam 3 bulan yang lepas. Maknanya daripada semester lepas kita dah rancang. So memandangkan hari semakin dekat, masa semakin tiba, saya harapan saya cuma festival nasyid ni akan berjalan dengan lancar dan juga berjaya. Itu saja. kepada saudara Acap atas penerangan beliau tadi. Jadi apa selanjutnya? Lepas ini kita akan menemu Rama Amir dan Amirah Pai. Saksikan. Semoga pada hari esok akan diberkati oleh Allah dan perjalanan lancar insya-Allah. Apa artinya harapan? Tahun ni tahun ni dapat meningkatkan kesalahan dalam kepada para sahabat yang menyertai dan juga penonton yang datang pada hari ini yang akan datang insya-Allah. Terima kasih. Syukran. Kata usaha kita ni, insya-Allah kita dapat satu media
kita dakwah kan, kita sampaikan bagi hiburan yang mengikut syariat insya-Allah. Dan untuk TV Pai, okey selamat untuk menjalankan operasi dan semoga berjaya. Okey. Assalamualaikum. Dan pelbagai ragam. Dan persiapan yang telah dilakukan oleh semua pihak. Oleh itu, jangan lupa untuk mendapatkan tiket Yang berharga 50% sahaja. Ya. Jadi sama-samalah kita doakan agar perjalanan majlis berjalan dengan lancar dan sempurna. kami warga TV Pai mengucapkan selamat maju jaya. Bye. Bye-bye.